Dia kalau cara dia ni 1 liter dekat 1,500. 1 liter? 1 liter. Okey bang, cerita sikit bang. Kereta dekat sebelah abang ni, kereta apa dia bang? Saga FL, Proton Saga FL. Saga FL. Ha. Boleh abang cerita sikit modifikasi kereta ni, kita start daripada depan dulu bang. Okey. Kalau daripada depan bang, dia punya paint dia 7 ton. Dia kira rainbow. Pasal tu dia body kit semua dia memang semua sekali lah. White body ni memang 100% custom ni? Memang custom. Kalau abang tengok, kalau macam Saga kan, kalau segi dalam kan, biasa dia punya Saga dia original, dia punya meter dia sebelah driver. Tapi yang tu dah custom pergi tengah. Oh, dah pergi tengah? Dah pergi macam Vios lah, Vios first model kan. Macam tu. Rim dengan Rim tayar? 18 10.5 JJ bang. Untuk belakang? Belakang pun sama bang. Oh, sama juga? Memang sama. Cuma kita yang wide body je kita tarik lah. Dia ikut inci dia lah. Kalau depan 2, belakang 1. Macam tu lah dia orang akan modify kan. Suspension kita pakai Esas. Kira two way lah. Dia depan belakang saja. Tapi boleh guna kontrol Bluetooth dengan phone pun boleh, kontrol pun boleh. Okey, sebenarnya masa saya cat tu memang dia offer saya, sebenarnya mula-mula body kit dengan cat tu dia memang satu kedai. Okey. Tapi masa saya buat body kit dengan dia offer saya cat ni 10,000. Tapi catnya kalau tak masuk dengan body kit kan, dia memang dah dekat 13,000. Dia punya warna cat saja. Abang tengok efek dia kan. Kalau matahari dia punya efek dia akan macam ni. Tapi kalau malam, kalau tak ada spotlight tu dia memang macam silver lah, nampak memang silver grey jugalah. Dia kalau cara dia ni 1 liter dekat 1,500. 1 liter? 1 liter. Untuk kereta ni diorang pakai dekat 3 liter lebih. 3 koyo lah. Satu kereta penuh. Enjin kita memang dah, enjin bay tu kita memang dah buat dah. Kita enjin dia memang standard. Cuma kita bagi dia bersih lah. Kita buat macam make-up semua lah. Pakai tu aluminium, stainless steel. Lepas tu kita buat yang gearbox cat semua. Kita buat tu complete lah. Okey, bahagian belakang ni kita buat audio system. Audio system buat oleh kedai sound power car accessory lah. Okey. Kira dalam interior semua dia yang buat. Kita ada pasang aquarium lah. Ini kira aquarium dekat belakang. Lepas tu woofer dia 12 inci. 12 inci? 12 inci, 4 mid. Brand top tie. Spoiler ni GT ni kita buat guna fiber lah. Berat dah bang? Berat bang, memang berat. Kalau nak angkat kena ada 2 orang tu. Okay, so untuk lampu belakang tu boleh cerita sikit bang? Ni kita memang custom. Memang custom? Dia memang custom. Dia akan design dia tukar-tukar. Pintu belakang tu kita memang dah custom semua bang. Oh, tak ada memang cermin kita memang dah tutup dah. Okey. Kira kita dah matikan lah. Kalau nak kita kena buka balik semua lah. Depan pun kita memang dah matikan. Memang dulu kita memang ada buat plug and play. Tapi kalau plug and play kita susah lah pakai soket semua kan. Pasal tu kita dah matikan yang tu. Jadi yang monitor yang kecil-kecil tu ada berapa total kat dalam kereta ni? Total saya ingat dekat 50 bang. Dekat 50. Dekat 50? Pasal bumbung semua ada monitor juga. Dashboard ni tu tadi yang saya cakap kan. Kalau Saga dia, dashboard dia memang dekat driver side. Tapi kita dah tukar pergi model custom pergi dekat tengah. Cuma tukar je? Cuma kita alihkan dia. Kita alihkan pergi tengah. Semua aquarium bang. Kalau abang tengok seat ni semua saya dah custom dah. Memang tak ada seat tapi semua kita buat custom. Dia memang buat custom. Kalau abang tengok bumbung semua kan, tu semua aquarium. Tu aquarium depan seat semua aquarium. Semua custom. Seat pun memang dah custom dah. Next project untuk kereta ni saya nak pasang disc untuk depan. Yang cover tu lah, yang disc cover tu yang rainbow punya kan. Nak modify itu saja. Apa total cost abang dah habis buat kereta ni? Dekat 100 lebih bang. Dekat 100,000 lebih bang. Pasal paint pun dah dekat 10,000 lebih. Lepas tu body kit dah 5,000 lebih. Dalam interior pun dekat 40,000. Dalam interior itu saja 40,000. Lagi enjin lagi. Belakang semua dekat 100 lebih bang. Memang kos dia kalau nak buat. Dalam bidang auto show ni dah dekat 14 tahun. Dah 14 tahun. Tapi kereta ni kita buat masa Covid tu baru saya hantar pergi kedai buat. Tapi sebelum tu dia punya konsep dia lain. Kereta memang masa tu tak ada Esas tapi standard. Tapi memang main auto show juga masa tu pun. Tapi itu kategori lain lah. Okay bang, anda kata lah tiba-tiba ada orang datang dia nak beli abang punya kereta ni, berapa harga abang berani buka? Kalau nak buka boleh buka tapi untuk sekarang tu memang tak ada niat nak jual dululah. Kita nak main auto show dulu. Tapi kalau betul-betul orang nak dapat betul-betul ada buyer kan, memang nak jual dekat 40 lebih lah. 40 lebih. Okey bang, terima kasih banyak bang. Okey bang, sama bang. Okey.